Kerajaan Perak yang memegang portfolio Kerajaan Tempatan. Kami mengucapkan setinggi penghargaan kepada Yang Maha Datuk dan juga Muhammad Zakuan bin Zakaria selaku Ketua Penuh Sektor Kerajaan ini bahagian Kerajaan Tempatan kerana sudi berkunjung ke Lenggong pada petang yang berbahagia ini. Seterusnya tidak lupa juga saya ingin mengeluarkan kehadiran Yang Berhormat Ahli Parlimen dan juga Ahli Dewan Undangan, Ahli Majlis dan seluruhnya tuan-tuan dan puan sekalian yang terus sama dapat berjaya menjadikan majlis pada petang ini. Yang Berhormat dan bagi Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, pada hari ini juga merupakan hari yang bersejarah kerana ini juga merupakan pertama kali majlis yang secara formal ini dianjurkan oleh Majlis Dataran Lenggong di Medan Selera Dataran Lenggong. Untuk makluman Yang Berhormat kami bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pembinaan Medan Selera ini bermula pada bulan Disember 2008 dan siap sepenuhnya pada bulan Jun baru-baru ini dengan kos pembinaan yang mencecah 1.75 juta ringgit. Dan setinggi penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di atas penyediaan peruntukan yang dimohon. Medan Selera ini dibina dengan objektif selain untuk menggantikan medan selera yang lama di Pekan Lenggong yang mempunyai berbagai isu dan juga membuka peluang pada ramai peniaga berjaya ekonomi negara di tempat yang lebih strategik. Ia juga sebagai tempat menjamu selera alternatif pada bukan sahaja penduduk setempat malah pemandu yang menggunakan jalan raya Persekutuan Kuala Kangsar Kulim. Selain itu, pembinaan medan selera ini diintegrasi pula dengan dataran Lenggong, dataran seberguna yang akan dipelbagaikan fungsinya. Baru saja sebentar tadi Yang Datuk bertemu tetamu melawan bazar. Sebenarnya kita akan melawan bazar sebentar lagi. Yang mana pada tahun ini pertama kalinya ianya beroperasi. Dan sebelum ini ia beroperasi di Pekan Lenggong yang saya rasa keadaannya akan tidak begitu kondusif. Dan dengan beberapa penambahbaikan seperti penyediaan ekonomi yang seragam dan tempat kereta yang lebih selesa. Selepas ini pihak majlis juga berhasrat untuk memindahkan pasar sehari ke kawasan ini bagi mengatasi masalah kesesakan di Pekan Lenggong yang sering terjadi. Rancangan ini akan dijalankan secara berdekat kerana jika boleh disaksikan kerja-kerja penyampaian dan kita boleh juga menyaksikan kerja-kerja penyiapan dataran Lenggong ini juga masih lagi sedang dijalankan. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk dengan komitmen Ahli Parlimen Lenggong juga, insyaAllah satu bazar Pama untuk memasarkan produk Agro Valley dijaga akan dibangunkan sebelahan medan selera ini. Dan pihak majlis Dataran Lenggong amat merasa bersama hati kerana dengan komitmen semua pihak dan juga political will ini tentunya pembangunan di daerah kecil Lenggong seperti mana transformasi daripada dulunya kawasan sawah padi pada Dataran Lenggong ini dapat berjalan lancar di rangka rancangan Tempatan Daerah Lenggong. Yang Berhormat dan bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini akan disampaikan juga kunci pada para penyewa gerai dan kios medan selera ini yang dipilih berdasarkan pada terduga dan rata-ratanya dijangka akan menunjukkan perniagaan menjelang Hari Raya Aidilfitri ini. Bagi kios pula idenya sedang ditempah dan akan diterima dalam masa terdekat. Dan majlis ini mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Samsul Anwar dan Haji Nasarah Ahli Parlimen Lenggong yang sudi mengusahakan peruntukan bagi membekalkan kios-kios berkenaan
dan saya telah pun memaklumkan sejak tadi kita telah pun berjumpa dengan besar. Untuk Wan-Wan yang bagi Datuk Betul juga pada hari ini juga akan disampaikan bantuan besar kepada 20 orang yang telah dikenal pasti miskin di dalam kawasan Majlis Daerah Legong daripada berbagai kaum, iaitu kaum Melayu, Minang dan juga Cina.